Selepas penamaan calon, kalau calon tu tarik diri, dia ada dua faktor. Pertamanya, dia dibayar. Dibayar untuk tarik diri. Itu pertama. Keduanya, calon tu tahu dia akan kalah. Jadi dia tak nak buang masa, dia tarik diri. Jadi dalam kes calon Pakatan Harapan di negeri Sabah ni, yang tarik diri ni, saya punya pendapat, korang punya pendapat, dibayar ke ataupun sebab dia tahu dia nak kalah? Korang fikir-fikir. Kalau saya punya pendapat, dia tahu dia nak kalah. Dia tahu dia nak kalah, daripada dia kalah, dia tarik diri siap-siap. Bukan sebab dibayar, sebab dia orang government of the day. Ini calon yang mana watikah daripada Anwar Ibrahim. Ingat Pakatan Harapan yang bertanding pada PRN Sabah ini, watikah daripada pengerusi Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim. So takkanlah Anwar Ibrahim letak dia jadi calon sebab dia dibayar, dia tarik diri. Tak, sebab dia tahu nak kalah. Dan seperti mana yang kita bincang tempoh hari pun, dah berapa kali kita bincang, dan saya yakin anak-anak Sabah tahu, PRN negeri Sabah ini, semua calon PH akan tumbang. Semua calon PH akan kalah guyup. Anak Sabah pertama sekali, mereka tak akan bagi kepada PH. Mereka tak akan bagi langsung kepada PH ni, PKR ke, Amanah ke. Cuma tempat-tempat yang majoriti Cina ni, calon DAP yang bertanding, kemungkinan besar pengundi Cina akan bagilah. Dia akan repeat again lah. But ini pun bergantung kepada masyarakat Cina di negeri Sabah. Sebab saya tak tahu. Sebab sentimen di negeri Sabah, negeri Sarawak dan juga Semenanjung Malaya ni, dia berbeza. Jadi, kenapa calon PH tarik diri, dia tahulah. Dan nak kalah besar. Dan bukan itu saja. Sebab itulah kalau kita tengok, sampai hari ni pun, jentera PH mana ada mengaum kat sana. Anak Sabah. Saya dapat feedback daripada kawan-kawan di Sabah pun, jentera PH tak ada. Dia macam tak bersemangat. Tak tahu apa yang tak bersemangat dia lah. Kurang. Yang sekarang ni menggila, BN, JRS, Warisan, Perikatan Nasional. Ini betul-betul gila lah. Sekarang tengah kempen gila-gila di Sabah. Tapi PH, mati segan hidup tak mau. Begitulah cerita dia. Okey.